Sebagai pekebun sawit, anda mesti dah biasa tengok pelepah yang dipangkas dan bahan-bahan lain yang ada di ladang. Ramai yang anggap ini sebagai sisa ataupun sebagai satu kos untuk dilupuskan. Tapi, macam mana kalau sebenarnya ia adalah sumber pendapatan yang tersembunyi? Kami akan terangkan cara untuk tukarkan hasil sampingan ini menjadi sumber baharu yang bernilai. Terus bersama kami sebab dekat penghujung nanti, saya akan kongsikan satu nombor paling penting dari kajian ini yang menunjukkan betapa besarnya peluang yang ada. Selamat datang ke perkongsian video yang dibawakan oleh AGS, Agriculture Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan perladangan yang lebih baik. Baiklah, jom kita mula. Hari ini kita akan tengok satu kajian dari tahun 2023 tentang potensi hasil sampingan kelapa sawit. Hasil kajian ini tunjukkan satu cara yang praktikal untuk tukarkan apa yang kita selalu anggap sebagai sisa kepada satu aset yang berharga dengan hanya menggunakan sumber yang dah sedia ada. Jadi, kenapa perkara ini penting untuk anda, pekebun kecil di Malaysia? Jawapannya mudah, ada 3 faedah utama. Pertama, potensi untuk jana pendapatan tambahan. Kedua, menukarkan kos pelupusan sisa kepada sumber keuntungan. Dan yang ketiga, ia dapat meningkatkan kecekapan ladang anda secara keseluruhan, di mana kita manfaatkan sepenuhnya semua hasil dari tanah kita. Kajian ini dijalankan di Sumatera Utara, Indonesia. Ini penting sebab keadaan penanaman di sana sangat-sangat serupa dengan keadaan di Malaysia. Ini menjadikan hasil kajian tersebut relevan dan praktikal untuk ladang anda sendiri. Kajian ini telah kenal pasti 3 sumber utama yang berkemungkinan besar dah ada pun di ladang anda atau mudah untuk didapati. Jom kita lihat apa yang anda ada, apa kata kajian tentang nilainya dan apa maknanya untuk anda. Sekejap ya, cuba tinggalkan komen di bawah topik kelapa sawit apa lagi yang anda nak kami bincangkan. Yang pertama sekali, sesuatu yang semua pekebun sawit nampak setiap hari, pelepah yang dipangkas. Selepas pangkas, selalunya kita biarkan saja atas tanah untuk reput atau perlu diuruskan, kan? Kajian menunjukkan pelepah-pelepah ini sebenarnya sumber serat kasar dan tenaga yang baik. Ini menjadikannya bahan asas yang bernilai untuk makanan ternakan dan seterusnya membuka peluang untuk anda jual kepada penternak-peternak tempatan. Sumber kedua ialah isirung rungguk kelapa sawit atau PKM. Ini adalah hasil sampingan biasa dari proses di kilang yang mungkin anda dah ada akses atau boleh dapatkan dengan mudah di kawasan sekitar. Lihatlah, kandungan protein kasar dalam PKM ni mencapai 21.11%. Ini adalah bahan berprotein yang sangat tinggi yang mengesahkan nilainya sebagai komponen penting dalam makanan haiwan ternakan yang berkualiti tinggi. Sumber yang ketiga pula adalah sesuatu yang mungkin anda dah tanam pun untuk kesihatan tanah, tanaman penutup bumi, khususnya Mucuna brachiata. Ia selalu ditanam untuk bantu uruskan tanah dan rumpai. Ini menunjukkan Mucuna ada 2 fungsi. Ia bukan saja bagus untuk tanah, tapi ia juga merupakan suplemen protein yang sangat baik. Kajian mendapati ia mempunyai nilai nutrisi yang tinggi, menjadikannya satu lagi hasil sampingan dari ladang anda yang boleh dipasarkan. Okey, jadi kita dah kenal pasti sumber-sumbernya. Tapi, betul ke menjadi kalau kita campurkan semuanya? Jom kita tengok pada hasil kajian untuk lihat buktinya. Bukti ini datang daripada satu ujian pemakanan ke atas lembu pedaging. Para penyelidik menguji beberapa campuran yang berbeza dan keputusannya sangat jelas. Formulasi yang mengandungi 30% Mucuna digabungkan dengan hasil sampingan kelapa sawit yang lain memberikan prestasi terbaik berbanding semua campuran yang diuji. Ini dia nombor penting yang saya janjikan tadi. Lembu yang diberi makan campuran hasil sampingan ini mencatatkan purata kenaikan berat badan harian sebanyak 0.97 kg. Perkara paling penting di sini ialah hasil sampingan dari ladang anda boleh digunakan untuk menghasilkan makanan ternakan berprestasi tinggi dan berkualiti. Satu produk bernilai yang boleh menjana aliran pendapatan baharu untuk ladang anda. Semua maklumat ni memang bagus, tapi apa yang anda boleh buat esok pagi? Ini dia pelan tindakan 2 langkah yang mudah untuk anda mulakan tanpa perlukan pelaburan yang besar. Langkah pertama, cuma periksa inventory, berjalan di ladang anda dan anggarkan berapa banyak pelepah yang dipangkas anda ada. Adakah anda tanam Mucuna? Berapa banyak? Dan boleh tak anda dapatkan PKM dengan mudah? Dapatkan dulu gambaran tentang bekalan anda. Langkah kedua, terus ke pilihan tempatan. Mulakan perbualan dengan peternak di kawasan anda. Ada tak permintaan untuk makanan ternakan yang berpatutan dan dari sumber tempatan? Anda mungkin akan terkejut dengan jawapannya. Memikirkan tentang sumber pendapatan baharu dan menguruskan sumber ladang mungkin kedengaran rumit. Tapi sekarang ni ada alat-alat baharu yang boleh jadikan semua ini lebih mudah untuk pekebun kecil. Contoh yang hebat ialah CropDrive. Anda boleh mendaftar secara percuma di cropdrive.ai.
Ia ada pembantu kecerdasan buatan AI bernama Palmira yang boleh bimbing anda langkah demi langkah mengenai rancangan pembajaan dan meningkatkan kesihatan tanah. Palmira juga boleh menjawab soalan anda satu persatu dan bantu anda mentafsir keputusan makmal. Jangan lupa lawati pembantu perladangan AI kami di cropdrive.ai untuk ketahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil dan pendapatan kelapa sawit anda. Terima kasih kerana menonton.